Hai semua, jom kita travel balik ke masa lampau, ke sebuah jetty lama di Singapura. Tapi ini bukan sebarang jetty tau. Ini sebenarnya boleh kita katakan terminal VIP pertama kat Singapura. Jauh sebelum wujudnya mana-mana lapangan terbang. Kisah dia memang menarik. Jom kita selami. Cuba kita fikir sekejap. Zaman sekarang, kalau ada pemimpin dunia datang, confirm mendarat kat lapangan terbang Changi kan? Canggih, gah, macam-macam ada. Tapi, pernah tak anda terfikir dulu-dulu macam mana? Macam mana orang-orang paling penting di dunia tiba di Singapura? Jawapannya bukan kat landasan kapal terbang, tapi atas jetty. Ya, betul tu. Dulu, masa zaman kapal laut jadi pengangkutan utama, Jetty Johnston ni lah yang mainkan peranan sama macam terminal VIP Changi hari ni. Ia jadi pintu masuk utama untuk golongan diraja, governor dan para pembesar. Inilah analogi utama yang akan kita rungkai sama-sama. Jadi, apa yang special sangat pasal jetty ni? Ia bukan sekadar papan-papan kayu biasa kat tepi laut. Boleh dikatakan ia dibina sebagai infrastruktur premium pada zamannya. Memang direka khas untuk nampak hebat dan gah. Nama jetty ni diambil sempena nama Alexander Laurie Johnston. Dia ni bukan calang-calang orang, ya. Dia salah seorang peneroka Eropah terawal di Singapura dan kawan baik Stamford Raffles sendiri. Selang cerita dia ni orang besar lah. Jadi tak heranlah nama dia diabadikan kat sebuah binaan yang sangat penting ni. Jetty ni siap dibina pada tahun 1856 dan untuk zaman tu ia memang satu kejuruteraan yang mengagumkan. Strukturnya gabungan besi dan kayu, ada jambatan kayu sepanjang 40 kaki dan yang paling power ada kren seberat 7 tan. Siap dengan benteng pemecah ombak lagi. Memang satu projek yang serius dan canggih habis. Dan cuba tengok kos kren tu saja, $900. Dengar macam sikit kan? Tapi pada tahun 1856, jumlah tu sangat-sangat besar. Ini bukti jelas yang Jetty Johnston ni bukan jetty biasa-biasa, tapi memang fasiliti VIP yang dibina dengan pelaburan yang besar. Okey, sekarang jetty yang hebat ni bakal menjadi pentas untuk satu peristiwa yang lagi hebat. Kisah ni tentang kepulangan seorang wira, seorang pemimpin yang dinanti-nantikan yang akan mengubah jetty ni menjadi saksi sejarah dunia. Dan watak utama kita adalah Sultan Abu Bakar dari Johor. Baginda pada masa itu baru je pulang dari satu misi yang sangat penting di England, satu perjalanan yang akan menentukan nasib dan kedaulatan negeri Johor. Nak faham kenapa kepulangan ni epik sangat, kita kena undur setahun ke belakang. Pada tahun 1885, Sultan Abu Bakar dah berjaya memeterai perjanjian Anglo-Johor. Ini satu kemenangan diplomatik yang luar biasa sebab perjanjian ni secara rasmi mengiktiraf kedaulatan Johor. Jadi, kepulangan baginda pada 8 Julai 1886 tu bukan sekadar balik kampung, tapi ia adalah satu perarakan kemenangan. Sekarang, jom kita hidupkan semula detik-detik bersejarah tu. Hari di mana lautan Singapura bertukar menjadi seolah-olah permaidani merah untuk menyambut seorang wira. Detik yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kapal gah yang membawa pulang Sultan PNO SS Peshawar akhirnya muncul di kaki langit. Bayangkan suasana kat laut masa tu. Sesak. Macam traffic jam tapi atas air. Penuh dengan kapal-kapal saudagar Cina, kapal layar Arab dan beratus-ratus perahu dari Johor. Semuanya ada kat situ dengan satu tujuan je, nak sambut Sultan mereka pulang. Dan nak tunjukkan betapa pentingnya peristiwa ni, yang menunggu kat jetty tu bukan orang biasa-biasa tau. Governor Singapura sendiri, Sir Frederick Weld, turun padang untuk menyambut baginda. Ini tanda hormat tertinggi dari British. Bila kapal makin dekat, orang ramai mula nampak kelibat Sultan atas dek. Baginda segak memakai uniform lengkap, dadanya penuh dengan pingat-pingat kebesaran yang berkilauan. Nampak macam seorang hero yang pulang dengan kejayaan. Dan inilah dia, kemuncaknya. Sebaik sahaja kaki Sultan Abu Bakar menjejak jetty Johnston, boom, satu tembakan meriam dilepaskan dari atas bukit. Diikuti lagi dan lagi sebanyak 17 das tembakan hormat menggegarkan seluruh pelabuhan. Suasananya memang epik. Kumpulan pancaragam diraja terus memainkan lagu kebesaran Johor, barisan askar memberi tabik hormat dan sorakan gemuruh dari ribuan rakyat jelata memecah udara. Inilah sambutan diraja yang sebenar. Okey, jom kita
Pause sekejap dan fikirkan apa makna semua ni. Pada hari itu, Jetty Johnston bukan lagi sekadar besi dan kayu. Ia telah jadi saksi bisu kepada satu detik yang terukir dalam sejarah untuk selama-lamanya. Peristiwa ini telah mengubah Jetty tersebut. Ia menjadi tapak kebanggaan, satu simbol kedaulatan sebuah negara bangsa, Johor, yang kini diiktiraf oleh kuasa besar dunia. Di sinilah, di depan mata semua, kedaulatan itu dirayakan dengan penuh megah. Jadi, nak ringkaskan cerita ni, senang je. 1, jetty tu ibarat lapangan terbang VIP. 2, acara sambutan tu pula macam majlis permaidani merah kat Hollywood. Dan 3, Sultan Abu Bakar disambut pulang macam seorang superstar. Dan sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan, agaknya mercu tanda moden mana di sekeliling kita hari ini yang sedang menyaksikan peristiwa-peristiwa penting? Peristiwa yang mungkin 100 tahun dari sekarang akan dikenang dan diceritakan semula sebagai detik bersejarah. Cuba fikirkan,